400. 400 berapa tak? 425 macam tu kot. Kau dah sama Ucup lah. Menipu nak kalau sama Ucup. Tak tengok pun konten. Tak tengok sudah. Una aku papa tengok video call kepala Ucup. Ya kan? Masih. Sesuai pakai spek. Ni spek baru saya ni. Yang mana tak tengok lagi, korang boleh pergi tengok. Okay, tuan kisah nak kat Mikasa. Mikasa tak ada. Mikasa bila masanya Mikasa duduk dalam AI. LP office api. Spek beli mana? Beli kat kedai. Beli dekat spek look dekat Dipos. Berapa spek ni? 400. Itu saya pergi check. Baru naik pula 400. 400.5 gitu. Depo masing-masing. Hat mana tak duduk dalam live aku ni. Dia duduk rumah depo lah. Aduh, serabut tak duduk tanya. Masing-masing ada rumah sendiri. Cermin beli dekat mana? Sekali. Orang tak jual bingkai saja. Orang jual sekali benci. Benci pula dah sekali dengan cermin. Buat live ke tu? Lambat kan? Berapa nak beli? Yang ni berapa? Tak saya tengok receipt dia. Ada tak receipt dalam ni? Ada. Siapa tu adik saya? Tak tahu ada. Aku rasa macam tak ada je. Tak ada. Tak ada. Kenapa post konten semalam? Tanya soalan. Yang mana komen? Kenapa post konten semalam? Saya dah cakap dah. Gitu. Beritahu tak mau nak dengar. Orang kata konten tu semalam problem. Editor edit separuh. That's why lah saya repost balik. Jangan bagi saya marah. Tak larat dah jawab soalan. Boy. Talent sementara masuk bila? Tak tahulah. Hampa kena tanya Abem dah tu. Tanya saya. Mana saya tahu. Yang leadernya Alifah bukan saya. Bukan Unalo leader. Tak balik kampung ke Merdeka. Kalau cuti pun sehari 2 nak balik kampung Gena. Hampa ingat Perlis tu dekat? Hampa ingat Perlis tu apa? Sebelah cyber. Please buat konten prank Rina. Apa nak saya buat konten prank Rina macam mana? Abun kau? Abun lah. Takkan saya saja pula. Spill apa tu? Skincare. Spray skincare. Tak boleh habang lah dalam live ni. Saya kena ban. That's why lah, bukannya saya tak bagi tahu. Tadi ada je petang tadi bagi tahu. Syamil komen. Dia komen apa? Hari tu nampak Una kat AOI hari Ahad malam. Ya ke? Rina nak buat pengumuman tu. Pengumuman apa? Dia nak buat pengumuman apa? Syamil komen. Syamil komen mendatang apa? Tak nampak apa komen dia? Semenjak muka bersin ni kerat live lah. Akulah ni muka aku memang bersin lah. Tak ada cacat celah. Tak ada pori-pori terbuka macam muka hang. Okay? Tak balik Perlis kau. Apa ingat Perlis dekat kau? Perlis tu 7-8 jam nak balik tu. Jenuh nak balik kau cuti sehari 2. Spek buat kat mana? Look dekat Dipos. Dekat Dipos. Sirin nampak glow cantik dalam konten lately ni. Alhamdulillah tu lah. Orang kata kan. Orang kata apa? Aku nak cakap apa ni? Tak ada lah hari-hari macam tu saya. Mana ada hari ni je. Mana ada kemarin je. Hari-hari saya cantik. Housemate dengan siapa? Saya duduk dengan adik saya. Fail okey ke? Apa rasa? Dengan keadaan orang tu ada anxiety. Apa rasa okey ke? Kalau bagi dia masa. Bagi dia take time. Seni Savvy Your Room.
Tu apa? Saya tak faham. Makin berseri sebab partnership dengan Yusof kan? Apa dia saja kan nak bagi saya blushing kan? Apa dah tengok belum konten saya post? Dah tengok ke belum? Kalau tak tengok lagi, korang boleh pergi tengok sekarang. Cepat! Muka macam X awak. Saya tak ada X. Menipu sangat kalau tak ada X. X yang mana satu ni? X ada banyak. Saya ada 18X. Semenjak dengan Yusof terus kacip. Itulah kena tinggal dengan Ucup terus kacip saya. Una buat comel sangat sebab saya pakai spek kot. Dia punya aura kecomelan itu ada banyak. Dia membuat-buat sebab nak tengok Una pakai spek ni jarang sekali nak tengok Una pakai spek ni time live ataupun time spek pakai spek baru sebelum ni tak pakai. Saya from Sabah. Hai Amira. Apa tu? Sekejap. Saya nak baca komen. Hilang dah. Una makin on top lah sekarang. Alhamdulillah. Kenapa cakap saya makin on top? Saya daripada dulu saya dah pernah dah on top. Tapi tak perlu bangga pun kita. Tak perlu merasa bangga pun. Sebab kita ni hidup bak roda gitu. Yeah. Akhirnya Una nampak komen saya. Saya nampak. Tadi saya baca komen awak lah tadi. Saya nampak. Macam I debat. I debat. I dah jebat. Ya ke? Target Una apa lepas ni? Target saya lepas ni. Saya tak terfikir lagi sebab saya tak mau bagi tahu. Sebab saya tengah kumpul duit untuk. Nak beritahu ke? Sebab saya tak suka beritahu. Saya tak suka sebab saya jenis saya kan, kalau nak buat apa-apa kan, saya tak suka bagi tahu ataupun share kat orang. Sebab apa? Sebab terima kasih. Sebab takut nanti benda tu tak terjadi. Sebab saya passion gitu. Bila saya bagi tahu kat orang, tiba-tiba benda tu takkan jadi. Benda tu jadi macam hangat-hangat tak ayam. So saya macam biarlah, malah nak bagi tahu, biar benda tu dah jadi baru saya bagi tahu. Una Rina cantik dah real life. Saya cantik. Aku cantik lagi. Tanya aku akan cakap aku cantik lagi. Untuk sangat Una ni. Apa ni? Memang kecil pula. Eleh nanti orang tolong aminkan. Boleh korang aminkan sekarang. Sebab Allah tak tahu saya niat apa sekarang ni. Korang aminkan sekarang tak apa. Tapi bukan berkaitan nak kahwin ke apa. Tidak lah. Ni berkaitan dengan achievement saya lah. Una spek ni nama apa? Sebab dia macam KI but not to KI. KI dah ni. KI. Sebab apa ramai AI team buat live. Maybe geng-geng tu dia post content juga kot. Udah nak makan? Belum lagi. Tak makan lagi hampa. Saya baru nak keluar beli barang. Jom main netball sama-sama. Awak pandai ke main netball? Awak jahat soalan. Pandai ke main? Tak nak baca lah komen. Tak nak baca komen. Apa tu? Tak nak baca komen saya pun. Awak ingat awak seorang je ke komen? Awak ingat awak seorang je komen? Ramai ni komen. Tak larat nak baca seorang-seorang ni. Dah lah tanya soalan yang sama pula tu. Mestilah kita center. Nak cara sunat lemak. Takut lagi ni. Tak yalah. Awak je lah main. Saya surrender. Osh! Terima kasih bagi gift. Semoga dia makan rezeki.
Una lebih suka partner dengan siapa. Saya tak kisah partner dengan siapa-siapa. Saya okey je. Tapi take time lah benda tu. Nak apa? Nak boleh bercakap dengan orang tu macam chemistry lah. Ni tudung kod apa? Aku pun tak tahu ni kod apa ni hampa. Saya main beli je hampa. Ni saya beli dekat tu Syaburi. Masa pergi makan apa mendatang aku pun lupa lah. Makan apa dah? Tu Sukiya. Tangan siapa tu? Entah tangan jin mana aku pun tak tahu. Saya ibu. Una jenis friendly ke? Saya sejenis yang introvert. Introvert tu mana tahu? Introvert tu yang macam malu-malu kan? Introvert bila ni sepok tadi kan. Introvert tu bila saya sejenis yang introvert bila dengan orang yang saya tak kenal. Tak aku duduk jauh sepok lagi. Nyari Imtiaz Sauna. Volume bagi plus sikit Volume bagi plus. Saya memang cakap kuat sikit. Saya telan mikrofon. Mak saya bagi makan mikrofon masa kecil-kecil. Saya kalau saya tak kenal orang tu, saya jadi introvert sikit. Tapi kalau saya rasa macam saya nak bercakap dengan orang tu, saya nak approach, saya bercakap je. Segan dengan orang tak kenal macam tu kau nak. Ya, segan juga dengan macam dengan orang yang tak kenal. Tak nampak introvert pun. Ni dah lalai sebab Han tak jumpa aku. That's why lah nampak macam apa? Tak nampak macam introvert. Bisingnya. Han dah lah masuklah aku. Lepas tu Han duk kata kat aku bising pula. Nak mampu kot. Banyak kata-kata semangat boleh nak berhenti kerja tapi tak ada backup plan. Jangan berhenti kerja lagi kalau tak ada backup plan. Itu nak bagi kata-kata semangat macam mana sebab saya pun pernah alami juga nak berhenti kerja dalam dilema nak berhenti kerja kan. Tapi kan selagi tak ada backup plan jangan awak sabar sikit je. Kalau ada backup plan, kalau ada kerja baru berhenti. Tapi kalau dah tak tahan sangat tu berhenti je lah sebab ada rezeki je kat mana-mana. Tak ada shoot ke? Ni aku kata tak ada shoot lah. Tadi orang dah live dah. Tak shoot ni. Una face ke? Apa mu tanya aku gitu? Apa Kalau tak boleh berhenti, bagi ni. Kalau tak boleh berhenti nak buat macam mana? Kalau tak boleh berhenti, sabar je lah. Tunggulah sampai boleh berhenti. Una stay dengan Faiz tak? Suka gila Una pakai shawl malas. Itulah saya ni. Saya malas nak pakai tudung. Bukan malas nak pakai tudung nak free hair. Bukan. Malas nak iron tudung. Pakailah tudung ni. Tu bukan jawapannya. Lepas tu nak jawapan yang macam mana sayang? bincanglah dengan bos. Mana Faiz? Dia stay sendiri. Kami masing-masing stay sendiri. Saya asalnya pun duduk sorang-sorang juga. Budak ni yang bawa habis belajar masalahnya. Dia main nak menyebut duduk dengan saya dekat sini. Berapa ringgit tudung ni? RM10. Show jersey ni tak mahal pun apa. RM10 je. Kalau pergi beli kat pasar malam ke dekat mall mana-mana, jual booth kecil-kecil dalam mall tu RM10 je apa. Yang ni saya beli dekat Syaburi. Sebelah Alamanda. Apa tu? Pergi tolong muka dia. Dia sibuk nak interfere. Dapat attention. Attention Dapat seeker. Dapat sikit. Attention seeker. Dapat sikit. Nak habis belajar tu boleh. Mari sini. Mari dekat sikit. Mari dekat. Tak mau. Tak Tu suka. kepala hang ni. Siapa sebelah tak tahulah. Saya wanita paling cantik dalam. Diamlah berambus sana sikit. Lagi saya nak end live pukul 8 lagi. Sekarang ni saya nak bagi tahu kat korang yang saya dah post konten semalam. That's why saya live sekarang. Tadi pun saya live juga. Tadi kejap je sebab tunggu
budak tu ni semayang sat ni. Pasal apa tak lawa? Pasal hang bukan orang yang tepat. Sebab hang jantan jenis suka duk komplain. Tu tak kena, ni tak kena. Sebab hang tu jenis sengkek. Sebab hang tak ada modal. Kalau hang ada awet pun hang tak ada duit nak bagi awet hang elok. Ataupun jenis macam ni, jenis dengki dengan orang. Itulah. Jenis dengki. Banyak comel. Hidup ni kena bajet sikit. Mampu dengan akaun fake je kedek. Hiduplah dengan penuh fake itu. Awak marah ni weh. Mana ada marah. Cakap perok. Perok nak cakap macam mana koma weh. Koma teman boleh lah sebut. Pak okey ke? Dia okey je. Sebab tadi ada dia WhatsApp. Tapi biar pribadi kita orang semua tak payahlah dia tanya. Asalkan saya bagi tahu kata dia okey lah. Inara Aulia amboi bahasa. Nak aku tepek-pek aku atas dahi hang. Nak ke? Aku kalau cakap tak ada tapis-tapis dah. Nak aku tepek-pek atas dahi ni. Bagi tak kata tak boleh solat. Yang duk tanya pula. Yang tak cerdik-cerdik ni lah. Benci tengok orang kurang ajar. Awak tulis pun tak ada lah beradab mana pun. Yang kuban-kuban tu lah. Mana apa-apa dah umur lagi guna cantik dah pernah pakai braces kau tu. Saya tak pernah pakai braces apa. Pak okey, dia okey je. Lawa tu. Tak ada lah lawa mana kalau make up lawa. Tapi kalau tak make up lawa juga. Tapi muka togel lah, muka macam jubuk sikit lah. Si Fael mana? Fael tu rumah dia datang rumah saya je. Spek buat mana? Saya buat kat kedai spek dekat di Pulse. Nusa mana? Saya rasa boleh. Tak make up kan ni? Lawa lah. Mana tu? Boleh lah, biasa je. Lawa spek tu ya, lawa. Dia macam rimah-rimah sikit. Dia mianggar. Boleh kat mana? Kola ke? Rahsia lah. Mana boleh bagi tahu. Ibu ke Fael lah. Dia kalau orang tak buat tibu pun. Orang cakap benda bodoh pun dia dah gelak dah apa. Dia dah okey dah. Saya pun tak tibu ni. Diri saya ni macam mana ni nak ibu ke orang ni. Azarina mana? Azarina duduk rumah dia. Rumah dia dekat BSP tu. Power ke? Ya, power. Rina tengah live ke? Tahu tak Yan kat mana? Yan tu dekat Johor. Sebab Kak Fahim je macam terasa lain. Jangan ambil serius sangat. Tenang. Jangan ambil serius. Kita tak duduk kat tempat orang tu. Hampa sebagai viewers yang tengok dalam TV, dalam handphone, kita tak pernah duduk kat kasut orang tu. Jangan terus nak expect orang tu macam ni. Tak bagus juga. Hampa suka ke kalau orang yang tak kenal hampa, tak tahu panggil hampa ni macam mana,
Lepas tu duk judge campur. Kata macam ni sikit. Kalau dia salah ke apa ke, maafkanlah dia. Dia mungkin dia tak sedar apa yang dia cakap ke, dia terlepas cakap ke macam mana ke. Biar itu antara dia dengan Alifan. Mana Najla, Fahmi cari. Ni, Fahmi cari hang ni. Dia kenapa tak gedik-gedik lah. Dia memang dia gatal. Geh lah tu pun. Dia gatal. Dia Panggil lah Pak F. Dia kata dia komen. Dia kata dia rindu hang. Tapi Oh. hang tak reply. Hang kan follow dia. Kali letak lah nama betul. Letak nama tak tahu. Aku nampak tak saat ni. Tapi dia tulis rindu adik. Dia kata gitu. Adik rindu Kak Una kot. Tak tahu? Atau aku tak nampak. Spek buat kat mana sebab kat Deepals. Pak M mana Pak M duduk rumah Tak ada esok Pak shoot M. ke? Aku duduk dengan kak aku. Apa nama tadi? Sebab kat Deepals spek ni esok shoot ke? Tak tahulah. Maki duk pergi mochi. Pejar siapa dia? Pejar. Maki duk pergi mochi. Ni siapa dia pula dah? Oh tu adik maju. Oh! Gedik lah. Kembang dia. Hampa tak? Dia ada kembang. Hampa. Adik saya ni. Okey lah nak tengok TV sikit. Nak tengok Najla. Han dah lah tengok live aku. Lepas tu Han nak tengok adik aku pula. Han ni nak mampu kot. Pergi sana. Gabut lah. Bila balik Perlis. Hampa ingat Perlis dekat. Perlis tu 7-8 jam tu. Kenapa Faik tutup semua komen? Dia lagi bagus tutup komen daripada mengundang komen-komen macam tu. Ni aku malas nak bercakap benda ni. Aku tak tahulah nak komen apa saya kalau aku cakap lebih-lebih. Saya apa kata biar kat kawan. Sebab kalau yang cerdik tu faham lah. Sebab yang John ni tak cerdik ni lah. Suka duk cakap bukan-bukan. Buat spekulasi sendiri. Sebab kita di sini kita pun tak perfect mana pun. Kalau gabung burak dengan Nazrul sedap dengar ni. Kalau saya bergabung bercakap dengan dia, orang pun tak faham. Sebab bila orang utara bertemu dengan orang utara, dia keluar bahasa lagi meleret, lagi lah utara dia tu pekat. Sama juga kalau orang-orang macam Sabah ke Sarawak jumpa member-member dia pun macam tu lah juga. Lagi susah pun nak faham. Tapi dia really kau. Member tu tak really lagi. Apa ni? Merepek apa? Orang mana saya? Orang rumah anda. So kena panggil Una. Tak payah buat lawak bodoh. Malas layan lawak bodoh. Malas nak layan lawak bodoh anda. Yay! Sekali. Apa? Dia duk flex. Dia kata mama dengan abah nak pergi Langkawi. Nak pergi tengok dia. Geti. Kita Angkat dah faham. Langkawi tu dekat. Kita ni 7-8 nak jam pergi lah. Sabarlah. Ouch. Biar je lah. Nampak macam mana. Kita memang. Kita nak terpinggir. Dasar. Muka Una macam Rina lah. Jauh panggang daripada api. Risau. Una pernah breakout tak? Pernah. Sebelum ni pernah breakout sebab review satu produk ni. Lepas tu ambil masa dalam sebulan. Lebih macam tu, dekat 2 bulan kot. Nak bagi dia reda kulit tu. Dok, sekarang ni apa dah tengok ke belum konten saya? Saya buat live ni nak bagi tahu apa yang saya dah post konten. Una rabun ke? Yo, saya rabun. Rina lawa lagi. Ni kat mata hang. Aku kat mata aku lawahi. Faik mana Faik ada umur. Bila tiada baru masuk. Saya tak tahu. Saya bukan Alifan. Do not ask me. Please jaga Faik insyaAllah. Saya bukan Alifan. Do not ask me. I don't know. When they come in. Coming. Una dah post konten apa pergi tengok kan. Ya betul. Thank you Ika.
Kenapa tak tahu? Because I don't know. If I know, I tell you, to you all, nanti Ali Irfan angry at me. He will talk I am mulut becok. So better he do not tell at me. Nanti bila aku bercakap lagi, aku terlepas cakap lagi, orang marah aku pula mulut becok. So better I keep quiet. While speaking English. Pandai je naknya saja nak sembang kacik dengan apa. Ya, Waalaikumsalam. Cantik banget ya ke? Terima kasih. Oh, havoc havoc tu kat mana weh? Saya nak pergi tapi itulah. Kalau tempat yang kalau duduk sangat saya tak rajin nak pergi. Saya malas. Tolong buat kerja mat saya. Kerja mat aku yang bodoh mat ni pun nak minta tolong saya ni tak pandai mat. Thank you. Macam mana nak sebut nama awak ni? Bagi gift kat saya ni. Suka tengok Una marah habis. Yo. Konten tadi pun saya marah dia. So, hampa jangan dah kata saya ni kurang ajar pula. Dah dia suka cepat saya. Nak buat macam mana? Mana boleh kita biar orang memperkotak-katikkan kita? Kita marah lah. Oh. Sebab yang komen kata Una ni biadab lah melawan cakap leader. Melawan jubuk hampa. Itu bukan melawan masalahnya. Itu berlawan mulut. Takkan kita nak diam orang memperkotak-katikkan kita. Kita tak ada lah bongok macam tu. Tak boleh marah nanti. Itu bukan marah. Itulah. Hak yang duduk dalam gua tak faham. Cik bagi gift. Acoh. Siapa? Adik hang. Dewa. Sekali pandang macam ada jebat lah. Oi, 2 kali pandang nampak macam apa? Doa sengit kepala nampak. Alah-alah sengit tu je buat sekali stand naga. Aku lupa macam mana buka lagu dia. Buka lagu Akak Naga. Akak Naga. Akak tu kok yang jual naga tu. Ni bongok lah ni. Aku mana? 2 kali pandang macam Aslah. Ya betul muka macam Aslah gini. Yang ni ke? Lain lah. Teng. Buka akaun dia tu lah. Tak kerti lah budak ni. Gen Z pun tak tahu. Hai Nana Black apa tu. Macam biasalah kau. Kau macam lah tak kenal saya. Siapa kat sebelah tu aku tak tahu lah. Kutik dia mana tak tahu. Kutik daripada Perlis. Betul lah kata sendu. Bau sikit. Bau lah ni sendu. Dulu elok naik je aku. Apilah tengok konten aku ada berapa view. Nak cakap sekarang boleh lah cakap kata aku sendu. Katalah apa-apa tak heran. Guna gambar 2 kali tak nak. Muka tak make up. Tak nak. Una segak nak biasa. Pakai skincare apa? Elok skin hang. Ni dia bukan cakap awak ni. Tadi semalam saya picit ni awak ni. Ada juga ni duduk naik. Tepan lalu. Silakan. Okay. PMVC nak busy dengan aku pula dah. Ni lesbian ke apa? Apa nama tadi? Pakai siram apa? Tak boleh tunjuk. Lagi kena ban aku punya TikTok kan. Laki hang mana bilang je saya kahwin. Saya tak kahwin lagi. Tak apa. Sorry Midorina. Saya tengah buruk sekarang. Awak suka minta. Hang pun suka minta ni. Nak screenshot time saya tengah pelik. Time saya tengah elok tak nak pula.
Ya, aku salah. HP kuat sentak bila masa lah kawan tu kuat sentak. Dekat mana yang kuat sentak tu? Ni elok Uno nature gitu. Ni elok lah Uno nature gitu. Hehe. Jangan cakap itu. Malulah. Tak apa lampu je lah saya nak airline dah. Suara nyaring ingat orang utara memang macam tu. Suara memang nyaring. Tak nyaring, tak utara lah. Biarlah nyaring pun. Ni 1 dalam 1,000,000. Kalau tak nyaring bukan guna. Mana ada orang nyaring lagi macam aku ni? Mana ada dah? 1 dalam 1,000,000. Habis cari cokok-cokok mana tu? Mana ada? Aku je. Ya, pi tengok konten aku cepat. Aku dah post baru dah. Yang mana dah tengok, apa pi tengok lagi sekali. Komen. Komen hadir. Saya orang Penang tak nyaring pun. Sebab saya pakai mic. Aduh. Cakap lorak Abi sikit. Weh, aku tak boleh cakap lorak Abi yang boleh. Lorak Abi tu susah. Cik nak pergi gedung. Nak jumpa Missy. Tak pandai. Tapi kawan ni duk Abi. Cakap Abi. Orang Abi ada lorak kau? Aku tak pernah dengar. Ada lah. Hang ni bongok. Hang tutup. Duk mana? Hang duk dalam bilik je. Tu tak ada lah bongok. Hang ni pun. Orang kola ada kau? Kola ada. Ada katil mata-mata aku lah. Missy. Nak duit. Nak date. Sedap duk gini mata tu lah. Gatal. Ada. Bilang je mata aku. Aduh. Nak date. Nyanyi sikit. Tak nak nyanyi dah. Jom saya nak end lah dah apa. Jom. Nak pergi beli barang je. Ada konten ke? Ada. Dah post konten dah. Dak makeup pun cantik bah. Iya ke? Terima kasih. Malulah cakap itu. Orang Abi kata tengkok. Joleh. Hang betul hati ni pun. Tak apalah je lah saya nak end live dah. Bye-bye apa. Una pakai tu dah bawah. Dia pakai spek macam tu cantik Una. Ya kan? Nanti lepas ni saya pakai bawah lah. Hari esok nak pakai bawah. Tak boleh. Esok nak kena pakai baju leng. Tak. Lusa saya pakai bawah. Pakai spek macam ni hari-hari. Tak apalah jom. Saya nak end live dah apa. Bye-bye apa. Yang mana tak tengok lagi konten saya. Boleh pergi tengok tau. Tu bukan tak nak pakai. Sebab spek ni kalau saya pakai dia macam pening sikit. Tak apalah jom. Saya nak end live dah apa. Bye-bye. Siapa yang tak tengok lagi konten, korang boleh pergi tengok sekarang. Bye korang. Assalamualaikum. Dadah. Oh sorry. Angin.